gambar kereta. Kereta warna merah. Jom kita baca. Rosli pandu kereta. Rosli pandu kereta merah di lebuh raya. Di tepi lebuh raya ada papan tanda. Rosli pandu kereta semasa hari hujan. Rosli pandu kereta berhati-hati supaya selamat tiba di rumah. Jom kita jawab soalan pemahaman. Rosli pandu apa? Rosli pandu kereta. Di mana Rosli pandu kereta? Rosli pandu kereta di lebuh raya. Mengapa Rosli pandu kereta berhati-hati? Rosli pandu kereta berhati-hati supaya selamat tiba di rumah. Sekian, terima kasih.